Hi guys, it's finally here. Finally getting married. So, kita recap kejap what actually happened throughout the years. Hari ini, I nak pergi dating. This guy, I have known him quite lama lah, dah kenal dah. So this guy, dia confess kat I like 2 days after my graduation. Aku macam, sumpah lah, aku macam main-main tau. Kegigihan saya A+, effort. Yada yada, Lanak Kawin Da. Antara nanti. Weh, sumpah lah. Kiki, mesti pun nak kahwin. Sumpah. Bukan, dia tak habis lagi. Bukanlah bodoh. Bukan dulu. Sumpah lah Kiki. Unboxing apa yang my bridesmaid akan dapat. My bridesmaid akan dapat apa dalam kotak ni. And they open, I'm gonna stick it kat sini. So dia akan nampak yang ni dulu, like Atika, will you be my bridesmaid? Dia macam tu, dia akan nampak ni dulu. Tu dalam kotak ni ada bridesmaid robe. So yeah, I gave them this Tira punya lip kit. This is my favourite actually. So yeah, diorang akan dapat bridesmaid punya dress. Okay, so tu je. 12. Okay. Dah sampai dah sini. Kita dah sampai sini dah. Kita dah propose dah bridesmaid kita. Dah nak kahwin, aku macam mana? Sumpah lah. Bridesmaid. Jangan nangis. Boleh nangis. Kita punya baju. Ada drama ya tadi pagi. Drama tadi. Boleh pula salah tarik. Sebenarnya tak ada apa-apa. Member dah nangis dah. Ini dekat depan ke belakang? Ni. I ambil ni sebab I fikir baju raya nanti kita pakai balik lah. Oh ni malah nak putih ke? Sila jangan pakai kasut tinggi. Itu je saya boleh. Betul? Kita nak kikis habis. Susah betul nak cari saiz kita ya. Saiz 10. Rare. Best right? Cik gelang. Saya cari yang besar sekali. Besar, tebal. Ni. 9,000 ons. Boleh, jalan, lulus. Boleh goyang sikit? Mana satu nanti? Ini normally dia people wear longgar lah. Demam ni. Nak kena beli lagi, rantai lagi besar. Demam. Tada. Oh, tak.
nak ambil mas. It's 12:15 and I'm currently doing this. No one tell me that doing wedding stuff is tiring. I baru je habis 100 keping buat benda ni and I have another 400. I nak tolong my family daripada I don't want to give them a hard time of doing benda ni, so I cubalah untuk settle as much as I can so that dorang tak adalah stress atau dorang tak, I nak kurangkan beban dorang lah, so I try to do this. Sambil tengok cerita Korea, kita tolonglah buat apa yang kita boleh ya. And I have another 400 go. More to go. Okay, progress. Baju dia bagus ni. Terima kasih. Keluarga kecil je. Kita unboxing barang-barang untuk dessert table kita dekat office. Terima kasih sebab teman. Tapi itulah ada yang defect. Aduh, ni daripada Kelantan tau padahal. Kelantan. Okey. Sini satu. Sini satu. Sini tanda tangan Wali. Wali ke ni? Wali. Belum sign, belum boleh lagi. Belum boleh lagi. Belum lagi. Saya minta izin. Minta jasa baik. Bapa restu hubungan kami, perkahwinan kami ni insya-Allah. Kita doakan kami juga. Semoga kami bahagialah sampai ke akhir hayat kami. InsyaAllah. Okey. Okey, boleh sign ke belum tu? Nanti nak kena dengar pesan Papa dulu. Oi, panjang ni. Ni Okey. tengah kerja lagi ni. Papa sebelum sign ni, Aha. kau kena janji dengan Papa. Okey? Kau kena jaga dia. Okey? Sepenuh hati. Sampai kau mati. Boleh? Jangan kau sia-siakan dia. Kerana aku, mama dia, mami dia semua tak pernah sia-siakan dia. Apa dia nak, insya-Allah kita adakan. Jangan sekali kau cantik anak aku. Aku akan datang kerja. Okey? Ini warning. Okey? Boleh? Boleh. Okey, aku sign. Okey, baik. Ini 22 Mei. Sebulan 14 hari lagi kita nak nikah. Lepas tu hari ni kita bala besar dengan Mama Hafizul. Tak adalah besar mana. Jadi walaupun bala, tetaplah buat preparation untuk kahwin walaupun bala. Bala Jepun. Budio. Tak comel. Kita tak comel benar. Tak cantik. Rasa sebab memang saya tak cantik kot. Langsung tak support. Tekan. So hari ini adalah 6 hari bulan 4, which means 3 bulan lagi untuk saya menjadi seorang isteri. Feels so weird. Yeah, I feel so weird. Okay. It's a day before Raya and I'm doing errands. Taklah errands sangat. Dia mau kepada Kiki tengah collect semua barang-barang kahwin. Antaranya adalah doggy. Lepas tu Mami suruh beli tong air yang bekas air tu. Current situation in the car right now. Kita baru je load barang-barang doggy kita. Ini pun aku rasa dah, ingatkan dah pernah tak, sebenarnya ada lagi 4 lagi kotak, which is saya rasa akan ambil nanti lepas raya kot. Sebab I akan balik lagi sebab my kati nak sampai. So waktu tu lah I load lagi another 4 box. Gila. This is all for the dog gift. Crazy. Dari luar sana ke dalam ni. Gorgeous, gorgeous. Face of me, fitting kedua.
Terima kasih teman. Simple, kosong. Tak macam too much ke? Masuk ke depan. Jalan. Nanti kita jumpa lah kan. Nanti dia macam ada nak duduk sini. Finally, baru ada masa untuk buka unboxing cermin. Comel! Estetik kita. Anja. Oh, ngomelnya. Oh, kekor dalam. Anja. Selamat Raya. Temu pertama kita. Lapar dia. Okey dah. Tu denung. Mana? Sarapan juga. Memang pula. Sini, jangan tidur dulu. Nak tidur dulu. Cepat. Mami dengan Bella. Mami dengan Bella sekejap. Morning flight. Weh. Airport Kota Baru comel dah ni. Maju dah Kelantan. Wow, guys. Dia baca kita. Dia besar selalu pakai band dan nervous lah. Tak percaya boleh ada kami. Sorry, sekejap Hafiz. Sorry Hafiz. Ada Ina kan? Nangis hari ni. Saya nangis sebab saya rasa saya emotional lah tadi. Tadi keluar daripada pejabat tu kan, it was so smooth, ya Allah. Saya naik atas, saya hantar borang. Mudah gila. Macam kerani tu pun dia ada tu kerani tau. Kita dapat yang kerani seorang ni yang macam akak, I think like macam tak tahu lah, maybe like my age or maybe awal 30-an. So dia ambil my borang. So macam okay. Lepas tu dia macam bila okay. Sebelah tu pegawai macam lelaki. Pegawai lelaki tu dia macam dia macam garang sikit tau. So macam ya Allah, si baik aku dapat yang akak ni. Dan hantar borang. Lepas tu like hantar borang. Okay, lepas tu dia minta bayaran. Dia cakap okay. Dia cakap lah okay, awak duduk dulu, nanti saya panggil, kita nak buat receipt. Okay. Dan tu okay, saya tunggu kejap. Tak sampai 2 minit pun. Dalam 2 minit kerana yang sebelah yang tadi lu lah, yang lelaki tu dia panggil Kiki Camerina. Okay, lepas tu dia bagi receipt. So macam rasa sebab Kiki hantar betul-betul cukup 7 hari tau. Ngam-ngam 7 hari. So dia macam ada seorang tu macam nak kahwin 7-7 ni, minggu depan Ahad macam tu. Lepas tu macam pegawai tu macam Ahad tak apa lah, macam tu lah, tak apalah, dah lah macam gitu lah. Lepas tu dia cakap hari Khamis dah mari macam tu. Okay, lepas tu I nak letak receipt semua dalam satu file tau. Lepas tu tiba-tiba pegawai tu panggil, cakap dek macam tu. Lepas tu Ki pergi dia tanya, wali awak kat mana? Cakap wali saya dekat Singapura. Cakap lah lepas tu nanti nikah? Yalah ya mari. Okay, tak apalah, ingat ke ni wakil je. Dah ya mari. Okay, lepas tu tak ada. Okay, tak apa macam tu. Lepas tu like dia tanya pun macam okay, tak, bukan macam garang. Lepas tu keluar je macam yang orang sebab je macam mudah gila. My process untuk hantar tu tak sampai 10 minit.
Macam ya Allah, I was so afraid. Risau lah macam borang tak cukup ke apa tu dalam macam Kelantan, sistem Kelantan bukan macam sistem ada negeri yang guna apa tu, yang guna SSPIM tu. So dia macam adalah beberapa benda yang kena manual. So macam risau macam tersekat. Tapi tak, semua senang gila. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Saya tadi turun je daripada pejabat agama tu dah macam berair mata macam ya Allah, mudahnya macam ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Lepas tu tu je lah. So hari ni 30 hari bulan 6. Maksud dia 7 hari lagi nak kahwin, seminggu lagi nak kahwin. Emotional ya. Orang nak kahwin memang emotional. Hari ni 4 hari bulan 7. 3 hari lagi nak nikah. Kita dah start tunggu balik. Nak balik kerasa. Wah. So hari ni nak ambil borang nikah yang dah siap. Lepas tu hari ni juga kita nak ambil semua barang-barang yang masih ada lagi di rumah Mak. Lepas tu hari ni jugalah kita akan susun dog gift. Kita akan pack dog gift. So let's go. Kelantan, here we come. Baik. Okay. Ni kita kerja warehouse sebab kata cat. Shopee. 77. Sale 77. Scallop macam kasut scallop. Gitu. Live painting ni. Mami. Aku kena measure ni, takut jejok. Dia orang jejok kakimu. Tam. Tu kat dia. Pakai duk mahal. Mahal dia lagi tu. Biasa lagi. She wears short skirts, I wear t-shirts. She a captain and I'm on the beat. And finding what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along. Sebab jalan kecil tu, jalan kampung. Saya ada ni tau. Tadi kan? Susah guna tadi kan? Mari buhalah, main bola orang bang lewat tu. Kinci. Apa ni? Ya Fisha semua lagi. Serius ah? Ingat aku nipu ah? Takut muak bagi. Sumpah tidak aku. Bak tengoklah dia tu. Okay. Jawab soalan. Yes. Inilah yang aku dah sorok. Yang ni aku dah sorok sangat ni semalam lagi. Setelah Siapa lagi kalau bukan tak lelaki setahun dia? baru dia melamar. Finally. Lagi berapa jam baru nak melamar? Apa perasaan anda? Yes. Jauh.
Betul. Good luck semua orang. Good luck semua orang. Good luck. Anda akan nangis ke kami nanti? Nervous sangat juga. Nangis tak nanti? Kena tengok. Nak nangis tak? Sarah, nangis tak nanti? Nangis tak? Kik, nangis tak Sun? Rini, nangis tak Sun? Oh no. Okay. Good luck semua orang. على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Hafizul bin Zainal. Ya, saya. Saya nikah kamu dengan anak saya Kiki Kamarina binti Zaini yang telah diizinkan olehnya kepada saya. Saya terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. You dah buat yang terbaik. InsyaAllah, I akan jaga you sebaik yang mampu. I jaga keluarga you, jaga saudara-saudara you dan kawan-kawan you. Pimpin I sebaik yang mungkin. Kita sama-sama menuju ke syurga kita. Maka terikat sudah talian kita berdua. I sayang you, my super duper woman. Your love, Fizo. Jaga-jaganya, berjaga lah. Saya minta. Saya akan jaga Datang dia macam minyak, InsyaAllah. aku harap kau buat benda kita dengan dia. Okey? Lindungi dia segala-galanya. InsyaAllah. Saya akan... Okey, take care brother. I love you. Ya Allah, terima kasih di atas pelangi selepas hujan. Semoga perkahwinan kita diberkati menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. You are my biggest rainbow yang Allah hadirkan after the storm. Mak. Patut tekan lagi. Tak, kali ni on.